sayang, masak apa tu? Hari ni kita masak ikan singgang. Lauk ni mudah je, cepat dan tak perlukan banyak bahan. Kena pula sekarang musim hujan dan cuaca sejuk tambah sedap bila kita makan. Bahan dia kita sediakan setengah bawang besar, 1 inci lengkuas, 1 inci halia, 1 inci kunyit, 4-5 ulas bawang putih, cili mengikut kepedasan, 1 sudu kecil ketumbar. Lepas tu kita masukkan air ke dalam periuk. Masukkan lengkuas, halia, masukkan kunyit, lepas tu kita masukkan ketumbar. Kita masakkan dia untuk seketika sampai dia mendidih. Dah mendidih kita boleh masukkan bawang putih, masukkan bawang merah. Lepas tu boleh masukkan ikan yang sudah dibasuh bersih. Ikan ni tak kisah nak gunakan ikan apa, tapi kalau nak lagi sedap boleh gunakan ikan air. Lepas tu boleh masukkan asam keping, lupa nak ikut tadi. Lepas tu kita masukkan lada. Lepas tu kita boleh perasakan dengan garam. Kalau ada bendi boleh masukkan sekali. Bila ikan dah masak boleh kacaukan seketika. Bila rasa dia dah sebati dah boleh tutupkan api. Kalau dah ada ikan singgang ni tak komplit lah kalau tak ada putu dan ulam. Untuk putu ni saya tambahkan sekali dengan tepung yang manis untuk balancekan rasa dia. Untuk singgang ni banyak versionnya. Setiap tempat, setiap orang berbeza caranya masak. Ada yang letak budu dalam kuah, ada yang letak tomato, ada yang letak gula, ada juga letak serai, macam-macam lagi lah. Tapi yang penting ikut atas cita rasa masing-masing. Dan ikutkan ikan singgang ni lauk dia simple je, tapi boleh menaikkan selera dan tak tahu je dah tambah nasi. Jom makan!